Tengok ni, kami berani jamin. Kalau terkena kulit, kami pulangkan duit serta-merta. Kena telinga, kami refund. Hidung hitam, kami bayar balik. Balik rumah, ambil sahaja tuala putih kesayangan anda. Lap di kulit, tengok sendiri. Tiada kesan untuk langsung. Saya rela tukar suami daripada tukar pewarna ini kerana ia sangat bagus. Saya sarankan anda guna pewarna ekstrak buah-buahan dan herbal ni kerana formulanya sangat lembut. Boleh warna setiap minggu pun tak rosakkan rambut. Juga merangsang pertumbuhan rambut. Paling penting, bahan semula jadi ini bantu menyuburkan kulit kepala dan menguatkan akar. Rambut baru tumbuh lebih sihat dan lebat. Tak perlu bancuh. Picit sahaja keluar. Pakai macam syampu. Gosok-gosok rata. Bilas. Lihatlah hasil warna teh hitam yang berkilat ni. Dan tengok ni, kulit kepala saya bersih sepenuhnya. Tiada warna melekat. Produk ni dijamin bebas amonia. Cik puan yang nak tukar warna, tutup uban atau nak rambut lebih lebat, klik butang beli sekarang.